mulakan dengan sama-sama. Moga Allah berkati, moga Allah rahmati dengan membaca surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ya, Alhamdulillah. Amalan yang paling susah adalah istimrariyah lah, berterusan. Jadi moga-moga kita dah ada komitmen untuk secara online hari tertentu dapat berterusan walaupun sedikit, sekejap, walaupun jumlah macam mana kita berterusan insya-Allah taala. Jadi seperti biasa kita akan ikut teks yang ustaz sediakan daripada surah Yasin. Kita baca satu ayat, baca terjemahan, satu ayat terjemahan. Terusnya di hujung kita baca sama-sama ringkasannya dan kita serah kepada ustaz insya-Allah taala. Jadi ana mulakan dulu lah kalau boleh insya-Allah. Aduh. Ayat 40 ayat 45 insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وإذا قيل لهم وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. Dan apabila dikatakan kepada mereka, berjaga-jagalah kamu akan apa yang ada di hadapan kamu dari urusan-urusan hidup dunia ini dan apa yang ada di belakang kamu dari huru-hara dan balasan akhirat, supaya kamu beroleh rahmat. Mereka tidak mengendahkan. Sama tu. Okey, anda baca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. Dan itulah tabiat mereka, tidak ada sesuatu keterangan yang sampai kepada mereka dari keterangan-keterangan Tuhan mereka, melainkan mereka selalu berpaling daripadanya, yakni enggan menerimanya. Sadaqallahul azim. Jadi nak boleh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. Dan apabila dikatakan kepada mereka, dermakanlah sebagian dari rezeki yang dikurniakan Allah Ta'ala kepada kamu. Berkatalah orang yang kafir itu kepada orang yang beriman secara mengejek-ngejek. Patutkah kami beri makan pada orang yang jika Allah Ta'ala kehendaki, tentulah ia akan beri makan, memberi dia makan. Kamu ini hanyalah berada dalam kesesatan yang nyata. Semua je Din. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما ينظرون إلا صيحة Berapa atas? واحدة. 48. 48 atas. Yaqulu. أعوذ بالله ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. Dan apabila mereka diingatkan tentang huru-hara dan balasan akhirat, mereka bertanya secara mempesenda, bilakah datangnya hari akhirat yang dijanjikan itu? Jika betul kamu orang-orang yang benar, maka kami sedia menunggu. Ulang boleh ya, Ustaz? Eh, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. Mereka tidak menunggu melainkan satu pekikan yang dengan mengejut akan membinasakan mereka semasa mereka dalam keadaan leka bertengkar, merundingkan urusan dunia masing-masing. Anda baca. Habiskan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. Maka dengan itu mereka tidak berpeluang membuat sebarang pesanan, yakni wasiat atau lainnya, dan yakni kalau mereka berada di luar, mereka tidak sempat kembali kepada keluarganya.
Alhamdulillah. Kita mulakan dengan tafsir dan tadabburan ayat 45. Wa iza qila lahum anfiqu وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. Bila dikatakan kepada mereka, takutlah kepada azab yang ada di hadapan kamu, iaitu apa yang telah terjadi kepada umat-umat sebelum kamu, dan azab yang akan datang di belakang kamu, iaitu azab akhirat, agar kamu mendapat rahmat Allah Ta'ala. Mereka berpaling dan tidak mempedulikannya. Jawapan terhadap perintah ini dipadamkan dalam ayat tersebut, tetapi ia difahami daripada ayat seterusnya yang menunjukkan sikap mereka berpaling. Teruskan. Ayat 46 menjawab yang tadi. وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ. Dan tidak datang kepada kaum musyrikin ini satu tanda pun dari tanda-tanda yang jelas yang menunjukkan kebenaran Rasul, seperti mukjizat-mukjizat yang luar biasa yang Allah Ta'ala kurniakan kepada mereka, melainkan mereka berpaling daripadanya dengan sikap mendustakan dan mengejek. Abu Sa'ud berkata, penyandaran ayat-ayat ini kepada nama Allah Ta'ala, Tuhan yang Maha Mulia dan Agung, bertujuan untuk mengagungkan kedudukannya, yang membawa kepada menakutkan apa yang mereka telah lakukan terhadapnya. Maksud ayat-ayat di sini mungkin merujuk kepada ayat-ayat yang diturunkan, yakni wahyu, yang sebahagiannya ialah ayat-ayat yang berbicara tentang keajaiban ciptaan Allah Ta'ala dan limpahan nikmatnya, atau mungkin ayat-ayat yang bersifat ta'winiyah, kejadian alam semesta yang meliputi mukjizat dan lain-lain keajaiban ciptaan Allah Ta'ala, yang mana sebahagian daripadanya menunjukkan sifat-sifatnya yang membuktikan keesaan Allah Ta'ala dan keunikannya dalam ketuhanannya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, malam ni kita dapat bersama lagi dalam usrah santai kita. Mudah-mudahan walaupun secara santai tapi dapat kita manfaatkan untuk kebaikan dunia dan akhirat, insya-Allah. Baik, kita masih lagi membicarakan surah Yasin. Surah yang kalau di kalangan orang Melayu memang surah yang paling popular lah. Orang Melayu akan membaca surah ini malam Jumaat. Orang Melayu bila ada hajat tertentu dia akan baca surah Yasin untuk keselamatan, untuk hajat dan sebagainya. Sekadar membaca surah Yasin tanpa mengetahui maknanya, kita akan dapat pahala lah. Dijanjikan oleh Allah Ta'ala melalui lidah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu huruf dibaca Al-Quran ni akan dapat 10 pahala. Membaca surah Yasin tanpa memahami isi kandungannya pun tetap mendapat keberkatan, kerana Yasin adalah termasuk Al-Quran. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Ianya merupakan satu kitab yang Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mubarakun maknanya diberkati Allah. Maka siapa yang membacanya, walaupun tak faham isi kandungannya, ia tetap mendapat keberkatan daripada Allah. Namun siapa yang membaca surah Yasin dan belajar untuk memahami isi kandungannya, mentadabur dan merenung untuk mendapat pengajaran daripada ayat-ayat surah Yasin ini, maka dia akan mendapat pahala membaca surah Yasin sebagai Al-Quran. Dia juga mendapat keberkatan kerana surah Yasin adalah ayat-ayat Quran, dan dia juga mendapat petunjuk daripada tadaburnya, daripada usahanya untuk memahami isi kandungannya. Maknanya dia akan mendapat satu darjat yang lebih tinggi lah
daripada mereka yang sekadar membaca dan walaupun tidak mengetahui makna-maknanya. Itulah kelebihan surah Yasin, yang sewajarnya walaupun kita tak semua orang yang ada kemampuan ataupun ada kesempatan untuk memahami, mentadabbur surah Yasin, dan kita dipilih Allah untuk dapat mentadabbur surah ini sehingga hari ini kita masuk ke ayat 45, maknanya dah hampir separuh daripada surah Yasin kita tadabbur dan kita berusaha untuk mendapatkan hidayah, petunjuk, panduan, bimbingan daripada surah Yasin. Sebagai orang kaji, surah Yasin ini adalah surah Makkiyah, surah yang diturunkan sebelum berlakunya hijrah. Surah yang membawa kita kepada uh, penegasan Allah Ta'ala tentang kebenaran Al-Quran, tentang kebenaran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi dan Rasul. Juga kisah peristiwa uh, perjuangan dakwah para Nabi yang terdahulu. Juga ayat-ayat yang membawa kita kepada mentauhidkan Allah sebagai Tuhan yang Maha Esa yang mencipta alam itu sendiri. Maknanya perbicaraan surah Yasin ini dia akan membawa kepada Allah. Maknanya sebagai Tuhan yang mencipta, yang mengatur alam. Dan pada hari ini kita lihat dalam ayat yang ke-45 dan ayat ke-46 ini Allah Ta'ala rakamkan gambaran satu tasawur, satu gambaran tentang sikap dan perangai, attitude sebahagian manusia, yang mana bila mana mereka didakwahkan, mereka diajak untuk uh, kembali kepada Allah, untuk beriman kepada Allah dan Rasul, maka inilah sikap yang mereka tunjukkan pada ayat ke-45 hinggalah kepada ayat yang ke-50 yang telah kita baca tadi. Baik, pada ayat yang ke-45, auzubillahi minasyaitonir rajim, wa iza qila lahum ittaqu ma baina aydikum wa ma khalfakum la'allakum turhamun. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ittaqu. Ittaqu ni maknanya dari segi bahasa Arab, maknanya dia membawa maksud jaga-jagalah ataupun peliharalah diri engkau. Ataupun kita terjemahkan juga dalam tafsiran sebagai takutlah. Takutlah. Maknanya peliharalah diri engkau daripada azab yang ada di hadapan kamu, yakni apa yang terjadi kepada umat terdahulu yang disaksikan oleh uh, pembesar-pembesar Quraisy dan juga musyrikin Mekah ketika itu. Ayat ini memang dihadapkan kepada musyrikin Mekah, sama ada pimpinan musyrikin ataupun orang musyrik Mekah itu sendiri, yang mana mereka adalah merupakan sebahagian besar mereka adalah merupakan peniaga-peniaga. Orang Quraisy terkenal sebagai ahli perniagaan, yang kalau dalam surah Quraisy digambarkan orang Quraisy ini nikmat yang mereka dapat ialah mereka dapat berniaga di musim sejuk, uh, di Yaman yang tak terlalu sejuk, dan juga di musim panas mereka akan dapat berniaga di Syam yang tak terlalu panas lah. Maknanya sepanjang tahun mereka Allah Ta'ala beri nikmat untuk dapat berniaga. Itu kelebihan yang telah diberikan oleh Allah Ta'ala kepada bangsa Quraisy ketika itu yang mendiami Mekah. Maka mereka sebenarnya telah ada maklumat, bahkan menyaksikan bumi-bumi yang ketika sepanjang perjalanan perniagaan mereka ni, mereka diperlihatkan dengan kesan-kesan umat-umat terdahulu yang diazab oleh Allah Ta'ala, yang telah hilang daripada muka bumi akibat daripada kekufuran mereka, keingkaran mereka terhadap ajaran-ajaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maknanya sepatutnya perkara itu menjadi pengajaran kepada mereka, menjadi pengajaran pada mereka. Kalau kita kaji lah, kalau siapa rajin, siapa yang ada chat GPT ke, cuba kaji tentang umat-umat yang wujud di
bahagian Yaman dan juga yang di bahagian atas di bahagian Syam ni, maknanya umat-umat Nabi terdahulu yang mereka telah dibinasakan. Maknanya berita ni dah sampai kepada musyrikin. Sepatutnya mereka mengambil pengajaran. Sepatutnya mereka mengambil tindakan untuk memelihara diri mereka daripada uh, berdepan dengan keadaan yang sama sebagaimana umat-umat yang terdahulu. Begitu juga maknanya sepatutnya mereka mengambil pengajaran wa ma khalfakum, maknanya azab yang bakal mereka hadapi kalaulah mereka menuruti kekufuran dan juga menuruti sikap keingkaran yang telah dilakukan oleh umat-umat nabi-nabi yang terdahulu. Kalaulah mereka mengambil pengajaran dan juga memelihara diri mereka daripada kemurkaan Allah dengan beriman dan mengambil pengajaran daripada kisah-kisah yang terdahulu, maka itulah yang Allah Ta'ala mahukan pada mereka. Itulah disebut dalam ayat ni la'allakum turhamun. La'allakum ni sebenarnya kalau kita belajar bahasa Arab, dia menggambarkan satu menggambarkan pengharapan yang boleh dicapai, Uh, iaitu kalaulah mereka dapat memelihara diri, menjaga diri mereka daripada kemurkaan Allah, maka mereka akan dapat turhamun, yakni rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ini menunjukkan rahmat Allah Taala. Allah Taala ni bukan nak menyeksa, bukan nak mengazab, bukan nak menghukum. Allah Taala nak manusia ni menggunakan akal pemikiran untuk berfikir dan mengambil pengajaran. Jadi ayat ni sebenarnya satu ayat yang menggambarkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya dengan bertakwa kepada Allah, dengan memelihara diri daripada kemurkaan Allah, memelihara diri daripada punca-punca berlakunya azab disebabkan kekufuran dan keingkaran, kita lihat Allah Ta'ala memberikan janji untuk turhamun, mereka dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana dengan rahmat Allah Ta'ala lah kita akan selamat di dunia dan juga selamat di akhirat. Selamat dalam kehidupan dunia dan juga selamat dalam kehidupan akhirat. Namun apa yang didedahkan juga oleh Allah Ta'ala dalam ayat yang ke-46, inilah sikap mereka apabila walaupun didatangkan dengan tanda-tanda kebesaran Allah, didatangkan dengan ayat wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim, maknanya satu ayat daripada ayat Allah yang berupa sama ada ayat-ayat yang bersifat penciptaan alam yang dapat dilihat di langit dan di bumi, ataupun ayat-ayat Quran yang Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi SAW. Tapi apa yang kita lihat, Allah Ta'ala gambarkan apa yang sifat mereka atau sikap mereka, attitude mereka ialah illa kanu anha mu'ridin, melainkan mereka akan berpaling daripada ayat-ayat Allah Ta'ala itu dalam keadaan mendustakan dan juga menghina, mengejek-ngejek ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sedangkan maknanya kalaulah kita menelusuri sejarah musyrikin, sejarah bangsa Quraisy ini, mereka adalah merupakan bangsa yang kaum ataupun kabilah yang paling mulia lah di kalangan bangsa Arab, kerana kehebatan mereka dalam ilmu perniagaan, kehebatan mereka dalam ilmu bahasa Arab, sehingga bahasa Arab mereka disegani oleh semua kabilah-kabilah Arab yang ada di semenanjung Arab itu sendiri. Bahkan mereka lah di tanah Mekah mereka itulah adanya Kaabah, yang mana kabilah-kabilah Arab seluruh daripada semenanjung Arab akan datang setiap tahun untuk melakukan haji, menunaikan haji. Maknanya ibadah haji ini sudah ada zaman tu, walaupun berlaku penyelewengan, tapi secara turun-temurunnya ibadah haji ini sudah pastilah ibadah yang memang mereka dapat daripada nabi-nabi yang terdahulu. Tambah kita tahu sejarah Kaabah itu bermula daripada Nabi Ibrahim dan Ismail yang memperbaikinya. Dan ikut sejarah kajiannya, memang yang mendirikan Kaabah asalnya ialah Nabi Adam AS.
Maknanya Mekah ni jadi satu pusat yang hebat sebenarnya. Dan maklumat bagi mereka memang orang kata macam kita lah kat ujung jari. Sebab seluruh kabilah Arab datang setiap tahun, bawa perniagaan, mengerjakan haji dan sebagainya. Sepatutnya bangsa Quraisy eh, boleh mengambil pengajaran dan boleh beriman dengan Allah Ta'ala sebab hidup mereka bersama dengan Kaabah yang dikatakan Baitullah, rumah Allah Ta'ala itu sendiri. Tapi apa yang berlaku tidak begitu. Ha, apa yang berlaku ialah wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin. Itu dia. Baik, seterusnya ayat ke-47. Ada berhenti? Ah, saya baca. Saya baca. Oh, Boleh ya. silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. Dan apabila dikatakan kepada orang-orang kafir itu dengan cara nasihat, infakkanlah sebahagian daripada apa yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kamu daripada kelebihannya kepada golongan fakir dan miskin. Mereka berkata kepada orang yang beriman dengan nada yang mengejek, adakah kami akan memberi makan kepada orang-orang yang lain, orang-orang yang jika Allah Ta'ala kehendaki, tentu dia sendiri akan memberi makan kepada mereka. Maksudnya orang-orang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman secara mengejek, adakah kami perlu menginfakkan harta kami kepada golongan miskin yang telah Allah Ta'ala jadikan miskin? Sebuah. Terus. In antum illa fi dhalalim mubin. Maksudnya, kamu, yakni wahai orang-orang yang beriman, tidak lain melainkan berada dalam kesesatan yang nyata. Kerana kamu memerintahkan kami untuk menginfakkan harta kami kepada mereka yang telah Allah Ta'ala jadikan miskin. Ibnu Abbas berkata, di Mekah terdapat golongan zindik. Apabila mereka diperintahkan untuk bersedekah kepada fakir miskin, mereka berkata, demi Allah, kami tidak akan melakukannya. Adakah Allah menjadikan mereka miskin, lalu kami yang memberi mereka makan? Tujuan mereka berkata demikian adalah untuk menolak seruan orang-orang yang beriman. Seolah-olah mereka berkata, jika benar sebagaimana yang kamu dakwakan bahawa Allah Ta'ala itu maha berkuasa dan maha memberi rezeki, sudah tentu dia akan sudah tentu dia akan memberi makan kepada golongan fakir miskin, fakir ini. Mengapa kamu meminta kami memberi makan kepada mereka? Orang-orang jahil ini tidak menyedari bahawa seluruh rezeki berada di tangan Allah Ta'ala yang Maha Pencipta. Allah Ta'ala menjadikan sebahagian orang kaya dan sebahagian lain miskin sebagai ujian untuk melihat bagaimana orang kaya menunjukkan belas kasihan mereka dan bagaimana orang miskin bersabar. Allah Ta'ala tidak menahan dunia daripada orang miskin kerana bakhil. Dan Allah Ta'ala memerintahkan orang kaya untuk berinfak kepada mereka bukan kerana dia memerlukan harta mereka, tapi semata-mata untuk menguji mereka. Allah Ta'ala melakukan apa sahaja yang dikehendakinya tanpa ada seorang pun yang berhak mempertikaikan kehendak dan hukumnya. Nak baca lagi tak? Ha. Sambung ya. La yas'alu La amma yus'al. La yas'alu sah. La yus'alu. La yus La yus La yus lu La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Maka dia tidak akan ditanya tentang apa yang dia lakukan, tetapi merekalah yang akan ditanya. Surah Al-Anbiya ayat 23. Sadaqallahul Azim. Hmm. Baik, ayat 47 ni sebenarnya satu lagi rakaman Allah Ta'ala tentang sikap attitude golongan kufar, golongan musyrik di Mekah. Yang mana uh, satu sikap yang ada pada mereka ni, mereka uh, seolah-olah hanya mempertikaikan Allah Ta'ala
dengan cara rasional mereka. Mengikut akal dan nafsu mereka lah. Kita lihat dalam ayat ni menggambarkan bahawa uh, sebenarnya orang kafir Quraisy di Mekah ni, mereka ni dikatakan musyrik. Musyrik kerana sebenarnya di zaman jahiliah, dari segi apa nama ni, dalam bahasa Arab dalam kesusastraan Arab ni, yang Quraisy Mekah ni yang paling top lah. Banyak mereka dah kenal, dah biasa dan kenal dengan nama Allah. Nama Allah ni bukanlah nama yang baru diperkenalkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kena faham. Istilah lafaz jalalah Allah tu sebenarnya telah digunakan oleh apa nama ni, bangsa Quraisy sejak dulu lagi. Uh, Apa nama ni, ianya nama yang apa namanya, bukan yang baru diperkenalkan. Maka mereka telah meletakkan Allah ni sebagai Rabbul Bait, sebagai Tuhan kepada Kaabah, Rabbul Kaabah, Tuhan Kaabah sebenarnya. Sebab kita tahulah, maknanya Quraisy ni dia ada kaitan sejarah dengan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Maknanya ajaran Hanifah, yakni ajaran mengesahkan Allah tu sebenarnya telah membumi sejak zaman Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail lagi. Dan daripada Nabi Ismail lah munculnya kabilah-kabilah Arab yang sampailah terbinanya kota Mekah itu sendiri. Jadi oleh kerana itu mereka bukanlah satu yang ganjil dengan nama Allah. Bahkan mereka seperti mana yang disebut tadi, mereka mengerjakan haji, ibadah haji itu sendiri. Cuma yang menjadikan mereka musyrik ini adalah kerana mereka mensekutukan Allah dengan sembahan-sembahan yang lain. Bila Nabi SAW mengajak untuk beriman hanya dan mentauhidkan Allah Ta'ala saja, itu yang mereka, apa nama ni, mereka tak mahu. Mereka menganggap bila Tuhan ni satu, lemah. Dan mereka nak Tuhan yang banyak. Itu masalah dia. Itu masalahnya. Dan mereka menganggap berhala-berhala yang ada di Kaabah itu adalah merupakan perantara mereka dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mereka mereka tahu Allah, dia tahu Allah Taala ni, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard, siapa yang menjadikan langit dan bumi, la yaqulunna Allah, mereka menjawab Allah. Mana mereka ada pegangan tu bahawa Allah ni pencipta alam, Allah tu Tuhan, Tuhan Kaabah. Jadi maknanya mereka ni sebenarnya bukanlah yang asing dengan nama Allah. Tetapi yang menjadi masalah, penyelewengan akidah pada mereka ialah mereka menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah mereka dikatakan sebagai musyrik. Jadi bila datangnya Nabi kita Muhammad SAW di peringkat Makkiyah ni, ajaran Nabi ialah dua saja di peringkat Makkiyah ni. Satu, akidah, iman. Yang kedua ialah akhlak. Iman dan juga akhlak. Sebab itulah kalau kita ingat tadabbur kita dengan surah-surah lazim dulu, contohnya surah Ad-Duha kan. Ad-Duha ni antara surah-surah yang awal diturunkan pada Nabi kita Muhammad SAW dalam perjuangan dakwah baginda. Jadi kita lihat dalam surah Ad-Duha ni, pertamanya ajarannya ialah soal hubungan dengan Allah. Soal hubungan dengan Allah. Wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Maknanya Allah Ta'ala tidak meninggalkan Nabi, tidak rasa benci pada Nabi. Kerana masa itu isu berlaku ialah berlakunya fatratul wahyi, keputusan wahyu selama hingga 15 hari lamanya. Jadi Nabi rasa macam apa namanya, rasa sedih lah, rasa macam tertekan. Tambah lagi Ummu Jamil isteri kepada Abu Lahab datang mengatakan, Tuhan kau tu, dia tak sebut Tuhan, dia kata syaitan kau tu dah tinggalkan kau, dia kata. Jadi ini semua menyebabkan Nabi rasa resah, gerisah pada peringkat tu, sebab Nabi masa di awal lagi dakwah. Tapi kita melihat bagaimana Nabi SAW diajar untuk berakhlak dengan akhlak yang mulia dalam dakwahnya. Itu timbul fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar kan. Anak yatim jangan engkau kerasi,
yang meminta jangan engkau apa namanya engkau gagahi mereka. Itu jadi maknanya penekanan ajaran Nabi di peringkat Mekah ni adalah akidah dan juga akhlak. Masih belum ajar suruh semayang 5 waktu, masih belum ajar semayang berjemaah kat masjid, belum ajar baca apa nama ni tutup aurat bagi orang perempuan, arak masih boleh minum lagi, kan. Dan macam-macam lagi hukum-hukum ni tak ada diajar. Yang Nabi suruh didakwahkan pada mereka hanyalah la ilaha illallah aja. Nak kembalikan dia untuk kepada Tuhan yang satu je. Itu dia. Jadi tak heran dah apa nama ni soal akhlak ni sangat ditekankan oleh dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuklah contohnya hubungan sesama manusia. Maka bila mana sampai ayat yang ke-47 ni kita lihat satu di antara akhlak ataupun didikan Islam peringkat itu adalah untuk memberikan infak, memberikan sumbangan dan memberikan sedekah kepada mereka yang memerlukan. Sebagaimana dalam apa nama ni ayat surah Tuha tu, wa ammas ila fala tanhar. Orang yang meminta ni jangan ditengking-tengking, jangan dimarah-marah, kan. Jadi maknanya uh, Islam menekankan soal ketika itu soal sedekah, soal membantu orang yang miskin. Tapi kita lihat dalam ayat 47 ni, wa iza qila lahum, dan apabila dikatakan kepada mereka, anfiku, infaklah, mimma razaqakumullah. Nampak tak? Maknanya Allah Ta'ala nak ingatkan kepada orang Quraisy ni, rezeki yang kau ada tu, kekayaan yang kau ada tu, Allah yang beri. Ya, sebagaimana Allah Ta'ala beri dia orang nikmat untuk apa nama ni, boleh apa nama ni, boleh berniaga di Yaman waktu musim panas, masa musim sejuk, dan di Syam pada musim panas. Jadi maknanya sepatutnya mereka sedar perkara ni, kesedaran tentang bahawa apa nama ni kekayaan yang mereka ada tu adalah bukan nikmat daripada Allah. Dan perlu dikongsi dengan mereka yang memerlukan. Tapi apa yang ditunjukkan oleh mereka ketika itu ialah qallazina kafaru lillazina amanu, maka berkatalah orang-orang yang kafir kepada orang yang beriman, anut'imu man law yasha'ullahu wa ta'ala. Adakah aku kena beri makan, kami kena beri makan yang orang yang kalau Allah Ta'ala nak beri mereka makan, Allah boleh beri dah. Maknanya Allah Ta'ala boleh beri, tak payah tunggu kami, Allah pun boleh beri. Bahkan mereka menuduh orang beriman sebagai apa? In antum illa fi dhalalim mubin. Jadi ini pemikiran yang sebenarnya berdasarkan rasional semata-mata dan juga berdasarkan hawa nafsu mereka. Mereka anggap seolah-olah Tuhan tu mereka mempermainkan Allah. Seolah-olah mereka mengatakan yang menjadikan orang miskin ialah makna itu Allah Ta'ala yang jadikan mereka miskin, maka Allah Ta'ala lah yang patut beri mereka makan. Maknanya kenapa pula mereka orang kafir Quraisy ni mereka beri makan. Jadi ini juga merupakan pandangan-pandangan golongan rasionalis. Golongan rasionalis ni maknanya golongan yang menggunakan akal dan hawa nafsu lebih daripada yang lain. Sehingga hari ini pun sebenarnya pemikiran begini pun masih ada. Pemikiran yang maknanya menggunakan rasional pemikiran. Termasuklah golongan contoh golongan liberal, liberal yang dikatakan liberal dalam beragama, menggunakan pandangan-pandangan akal semata-mata. Maknanya macam orang kita lah, bila kita minta derma kan, dia kata, oh aku kerja teruk-teruk dapat duit, engkau senang-senang minta. Kan? Bila minta untuk derma, untuk sedekah dan sebagainya, itu pandangan-pandangan berdasarkan rasional. Seolah dia kata dialah yang memiliki harta tu, bukan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sedangkan tak ada rezeki pun, tak ada sedikit pun harta kita ni, melainkan semua datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pemikiran inilah yang menyebabkan apa nama ni, mereka enggan untuk memberikan bantuan, memberikan sedekah dan sumbangan kepada golongan-golongan yang memerlukan. Ini sikap mereka. Allah Ta'ala dedahkan ini sikap mereka. Dan sikap ini juga berpunca daripada kekufuran mereka pada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik.
Seterusnya. Baik. Ada penjelasan sikit tentang golongan zindik. Golongan zindik ialah golongan, kataan zindik ni ialah golongan yang uh, berpura-pura, termasuk di kalangan golongan yang berpura-pura Islam. Yakni golongan yang menzahirkan mereka ni baik, mereka baik dan sebagainya, tapi mereka tak beriman kepada Allah. Mereka berpura-pura. Sebab itulah Ibn Abbas kata kat Mekah ni ada golongan zindik yang mana bila mana apa nama ni dia orang ni terdedah sikap dan perangai kekufuran mereka tu bila ni lah, bila dia perintahkan untuk bersedekah, maka terdedahlah sikap mereka. Apa nama ni, mereka mengatakan kami tidak akan melakukannya kerana Allah Ta'ala yang menjadikan mereka miskin, lalu kenapa kami yang kena beri makan. Ini semua pandangan-pandangan yang berdasarkan akal, berdasarkan hawa nafsu semata-mata. Ini yang dikatakan golongan zindik. Golongan zindik ni sampai sekarang masih ada lagi. Maknanya golongan yang termasuk golongan munafik, golongan yang berpura-pura atas nama Islam, bernama dengan nama Islam, tapi sikap dan jiwa mereka penuh dengan kekufuran, terus keingkaran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, seterusnya. Haji Shah boleh? Siapa saya? Boleh, Boleh. Haji Nur boleh. Boleh kan? ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. Mereka mengejek orang-orang beriman dengan bertanya, bilakah janji azab atau kebangkitan ini akan terjadi jika kamu adalah orang yang benar? Soalan ini mencerminkan ketidakpercayaan mereka terhadap kebangkitan semula dan pembalasan pada hari kiamat. Seterusnya. Ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan ta'khudhuhum wa hum yakhsimun. Mereka tidak menunggu apa-apa kecuali satu suara keras, iaitu tiupan sangkakala yang akan mengejutkan mereka secara tiba-tiba tanpa mereka sedari. Mereka sedang sibuk bertengkar dalam urusan perniagaan mereka, dalam pasar-pasar mereka dan kehidupan harian mereka. Mereka tidak menyadari tiupan itu sehingga ia tiba-tiba datang dan mengambil nyawa mereka. Mereka mati di tempat mereka berada tanpa sempat berbuat apa-apa. Penjelasan Ibn Kathir. Ini wallahu alam adalah tiupan pertama yang dikenali sebagai nafkah al-faz'a, tiupan ketakutan. Ketika itu Israfil akan meniup sangkakala sementara manusia masih berada dalam fasar mereka, sibuk menjalankan urusan harian dan bertengkar seperti kebiasaan mereka. Tiba-tiba Allah Ta'ala memerintahkan Israfil untuk meniup sangkakala dengan tiupan panjang dan berlanjutan. Tidak ada seorang pun di muka bumi yang tertamak kecuali mereka akan tunduk mendengar suara itu yang datang dari arah langit. Teruskan. Fala yastati'una tawsiyatan wala ila ahlihim yarji'un. Mereka tidak sempat untuk berwasiat kepada ahli keluarga mereka tentang urusan yang ingin mereka selesaikan. Dan mereka juga tidak dapat kembali kepada ahli keluarga mereka di rumah. Ini kerana saat itu terjadi begitu cepat sehingga tidak memberi ruang untuk tindakan apa pun. Rasulullah SAW bersabda, ini tak ada tanda Ustaz, Macam dah mati je lah. yang bermaksud. Boleh? Ke Boleh. ataupun ni nak baca siapa? Terus. Baca terjemahan je. Kiamat akan terjadi ketika dua orang sedang membentangkan selai kain di antara mereka, tetapi mereka tidak sempat menjualnya atau melifatnya. Kiamat akan terjadi ketika seorang sedang memperbaiki kolamnya dengan tanah, tetapi dia tidak sempat menyiram air ke dalamnya. Kiamat juga akan terjadi ketika seorang mengangkat makanan ke mulutnya, tetapi dia tidak sempat memakannya. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari, nombor 6535. Selepas itu akan berlaku tiupan sangkakala kedua yang dikenali sebagai nafkhah as-sa', iaitu tiupan yang menyebabkan kematian seluruh makhluk hidup kecuali Allah Ta'ala yang maha hidup dan tidak mati. Kemudian tiupan ketiga berlaku iaitu nafkhah Ba'as. al-ba'th wa Wan nusyur. wan nusyur, tiupan kebangkitan dan pengumpulan. Yang dengan tiupan itu manusia akan dibangkitkan dari kubur mereka.
Okey. Ayat yang ke-48 ni selagi Allah Ta'ala gambarkan sikap dan juga perangai kafir Quraisy ni. Iaitu suka mencabar dalam bentuk mengejek. Tu dia. Mencabar dalam bentuk mengejek. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Mereka berkata, mata, bila hadzal wa'd, uh, hari yang dijanjikan ni, bila akan datang saat yang dijanjikan tu, in kuntum shadiqin, jika kamu orang yang benar, yang dihadapkan kepada orang beriman itu sendiri. Mana ini merupakan satu sikap mengejek sebenarnya. Dalam Al-Quran, perkataan seperti ini, wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin, maknanya banyak dalam Quran. Allah Ta'ala ulang beberapa kali dalam beberapa surah. Dalam surah An-Naml, dalam surah As-Saba, dalam surah uh, surah Yasin itu termasuk surah Al-Mulk pun ada, dalam surah Isra pun ada, dalam surah Yunus pun ada, dalam surah Anbiya pun ada. Maknanya Allah Ta'ala sengaja menggambarkan bagaimana sikap orang-orang kafir Quraisy ni dalam bab hari kiamat ni. Mereka suka mencabar bila bila datang, bila berlaku kiamat ni. Tu dia. Bila berlaku kiamat seolah-olah mengejek dan mempersendakan tentang hari kiamat, menggambarkan mereka tidak beriman kepada hari pembalasan itu sendiri. Sebab tu kalau kita rajin cuba kita baca cari dalam Quran ayat-ayat yang berbunyi wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin ni. Muk ada. Kita lihat, kita akan nampak bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menjawab ayat perkataan-perkataan mereka ni, dan diajar pada Nabi kita Muhammad SAW cara nak jawab ni kan. Sebab ini dia ni bukan jenis apa nama ni, orang kata makan saman ni. Allah. Kita lihat dalam jawapan yang 49 ni, Allah Taala jawab mudah je. Allah Taala tak jawab bila berlaku, tapi Allah Taala jawab apa yang akan berlaku. Apa yang akan berlaku ialah ma yanzuruna ila sayhatan wahidah. Maknanya yang mereka tunggu ni, mereka duk cabar-cabar ni, hari kiamat ni ialah satu satu perkara yang dia datang hanya dalam bentuk sayhatan, satu satu suara yang keras atau satu pekikan, satu jeritan, wahidatan, satu cukup. Tapi tak khuzuhum wahum yakhisimun, yang akan menyebabkan mereka, yang akan mengambil mereka, yang akan mengazab mereka dalam keadaan mereka apa nama ni, dalam keadaan mereka tak sedar lah. Mereka tak sedar dalam keadaan mereka ketika mereka apa nama ni, sedang sibuk dengan urusan-urusan kehidupan mereka. Jadi itu nak menggambarkan saat kiamat ni berlaku dengan tiba-tiba. Ia bukan, walaupun di sana ada alamat-alamat kiamat tapi alamat-alamat kiamat ni hanya orang beriman dan yang beriman yang akan percaya. Akan percaya. Orang tak beriman, alamat macam mana pun dia tak peduli, dia tak terasa pun perkara tu. Kan? Sehinggalah datang kiamat. Sehinggalah datang kiamat. Dan dalam tafsiran ni yang ana bawa ni, ana ambil daripada penjelasan Imam Ibn Katsir, di tafsir yang terkenal. Ibn Katsir dia mengambil pandangan bahawa tiupan sangkakala ni ada tiga. Ada tiga tiupan sangkakala ni. Yang pertama yang membinasakan alam. Yang kedua yang mematikan semua yang hidup. Yang ketiga barulah dibangkitkan. Dibangkitkan untuk perhimpunan di padang mahsyar. Ini pandangan Ibn Katsir. Dan juga ada pandangan-pandangan ulama lain yang samalah. Yang biasa kita dengar ialah dua. Dua maknanya, yang pertama ialah yang tiupan yang membinasakan dan seterusnya mematikan. Itu yang digabungkan. Dan yang kedua ialah apa nama ni, tiupan sangkakala yang menghidupkan balik. Benda-benda ni sebenarnya tak ada masalah. Kita boleh harmonikan lah. Maknanya tak lari daripada pegangan akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu sendiri, yang berpandangan bahawa kiamat bila datang memang pertama membinasakan dan akan mematikan semua yang bernyawa. Hanya Allah Ta'ala yang kekal abadi, tidak mati. Dan kemudian
dengan satu lagi tiupan yang menyebabkan mereka semua yang bernyawa akan dikembalikan, akan hidup kembali. Maknanya tiupan sangkakala pertama ni dia membinasakan alam dan mematikan semua yang hidup. Sebab itulah kalau kita baca hadis-hadis yang sahih, bila berlakunya tiupan sangka yang pertama tu, sangkakala yang pertama, hancur alam keseluruhan, langit, bumi semua hancur. Tapi ketika itu tak semua makhluk yang mati. Uh, ada makhluk yang masih hidup, yang Allah Ta'ala hidupkan lagi, masih hidup, tak mati. Contohnya yang masih hidup ialah pemikul arash, malaikat pemikul arash. Yang masih hidup ialah Jibril alaihissalam. Yang masih hidup ialah Israfil yang tiup sangkakala. Yang masih hidup ialah Israel yang mencabut nyawa. Itu dia. Maknanya ada lagi yang masih hidup. Kemudian Allah Ta'ala perintahkan Israel cabut semua nyawa malaikat ni. Kan? Sehinggalah tinggal Israel yang masih hidup. Sebab dia tukang cabut nyawa. Kan? Ah, Israel ni cabut nyawa semua. Nyawa malaikat pun dia cabut. Nyawa manusia cabut. Nyawa jin manusia. Jin pun dia cabut. Binatang pun dia cabut. Semua yang nyawa semua dia cabut. Jadi akhirnya tinggal dia lah. Lepas tu barulah yang akhir Allah Ta'ala perintahkan dia mati. Bila dia mati tu dikatakanlah baru dia tahu sakit mati tu. Tu dia. Jadi selepas tu ah, barulah Allah Ta'ala perintahkan Israfil dibangkitkan kembali untuk tiup sangkakala yang seterusnya untuk hidupkan semua sekali yang bernyawa. Itu dia. Semua sekali yang bernyawa untuk dihidupkan kembali untuk tujuan hisab dan juga balasan di akhirat itu sendiri. Jadi apa yang pada ayat 49 ni nak digambarkan bahawa ianya tentang tiupan sangkakala yang pertama tu. Bila mana berlaku tu digambarkan apa nama ni manusia ketika itu fala yastati'una tawsiyatan wala ila ahlihim yarji'un. Tak sempat nak beri wasiat pun. Tu dia. La yastati'una tawsiyah. Tawsiyah ni wasiat lah. Yang kita biasa dengar perkataan tawsiyah tu kan. Orang beri tausiah agama, tausiah ni wasiat lah. Wala ila ahlihim yarji'un, tak sempat nak balik jumpa keluarga pun. Maknanya kalau yang kat pasar, mati kat pasar tu saja. Digambarkan dalam hadis bawah tu kan, yang baru buka, orang kata buka meja nak berniaga pun tak sempat berniaga. Yang apa nama yang apa nama ni yang baiki kolam pun tak sempat nak siram air. Buat kolam tak buat kolam, bina kolam tak sempat isi air dah kiamat. Tengah angkat makanan nak masuk mulut tak sempat makan. Tak tunjuk cepatnya berlaku kiamat ni. Bila mana berlaku kiamat, iza zulzilatil ardu zilzalaha. Maknanya kegoncangan dunia ketika itu, alam ketika itu dia zilzalaha menggambarkan kegoncangan yang berterusan. Kalau kita kat dunia ni masa Ana dengan Haji Dino semua pergi Jepun kan, kami dapat rasa jugalah macam mana gempa kan. Sekejap Bumi je. kan. Dalam 5 saat dan 10 saat dia. Tapi kalau kegoncangan apa ni kiamat ni dia goncang dan terus goncang dan terus goncang dan terus goncang sampai hancur keseluruhannya. Itu dia. Dia tak berhenti-henti sampai habis. Kalau kita lihat gempa bumi kat dunia ni pun kat yang dekat Iran ke, yang dekat Chile ke, yang dekat Jepun ke, yang kat mana yang baru-baru ni kan semua maknanya dia kat Myanmar ke, dia maknanya goncang dia berhenti lepas tu dia lama sikit baru datang balik. Tapi kan kiamat ni dia goncang, 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 goncang sampai hancur. Sampai tercabut gunung ganang. Sampai berlaga apa segala planet dan sebagainya. Jadi maknanya itu yang menyebabkan fala yastati'una tawsiyah. Mereka tak sempat nak beri wasiat lah untuk anak-anak dan sebagainya. Wala ila ahli yarji'un, tak sempat nak balik jumpa jumpa keluarga pun. Ayat ni memberi pengajaran pada kita jugalah. Maknanya kita ni pun kena beringat tentang kiamat. Jangan kita sekarang ni kita kata lah kiamat lama lagi, lama lagi. Dajjal belum keluar lagi, apa Nabi Isa belum turun lagi, apa lagi Nabi Imam Mahdi belum keluar. Kita rasa macam macam apa? Macam lama lagi kan. Padahal lahir Nabi kita Muhammad SAW, jadi yang dia Nabi dan Rasul itulah alamat yang pertama bahawa kiamat dah dekat.
Ah, itu sebenarnya itu alamat pertama kiamat dah dekat. Allah Ta'ala ni kalau dia nak buat sekejap je, boleh. Sekejap je, tak payah tunggu apa, sekejap je, boleh berlaku. Macam kita lah, sekarang ni kita, walaupun kita tak tahu cerita macam mana Imam Mahdi kan, Nabi Isa dan sebagainya, maknanya kalau benda tu nak berlaku, anytime dan orang kata any moment lah. Dia tak ikut kehendak kita, dia ikut kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi oleh kerana itu kita kena beringat lah. Jangan sampai kita apa, tu lah, sangat sampai kita nak beri wasiat pada anak pun tak sempat. Apa nak balik pada anak-anak, untuk keluarga, untuk kita didik keluarga pun tak sempat. Jangan sampai kita menyesal. Maknanya memberi pengajaran pada kita, kita pun dalam menunggu kiamat ni jangan kita rasa lama lagi. Kita kena rasa kiamat tu mungkin esok, mungkin lusa, mungkin hari Jumaat ni. Kan kiamat kan berlaku hari Jumaat. Kiamat berlaku hari Jumaat, mungkin hari Jumaat ni kan. Dah tinggal berapa hari kan. Mungkin segala tanda-tanda alamat akhir zaman boleh berlaku dalam masa beberapa hari ni. Kita kan tahu kan. Palestin pun dah hancur lah. Orang Palestin sekarang tengah sedang diuji dengan kebuluran. Kalau lah apa ni Dajjal datang pun mungkin dia bawa syurga kan untuk orang Palestin. Dajjal ni mungkin mereka ke apa bawa bawa syurga, mungkin ada yang boleh beriman dengan Dajjal sekarang dengan kebuluran dan sebagainya. Kita tak tahu. Semua benda tu boleh berlaku. Jadi kerana itu janganlah kita sendiri menjadi seperti orang yang leka dan lalai yang masih orang kata masih seolah memperlekehkan, mempersendakan tentang kedatangan kiamat kerana ia boleh berlaku bertatan, boleh berlaku secara tiba-tiba. Itu dia. Baik, akhirnya kita kita lihat iktibar tadabbur lah bawah sekali itu. Siapa boleh baca? Ini baca je lah. Saya baca. Sila. Bismillahirrahmanirrahim. Uh, Iktibar tadabbur. Pertama, peringatan adalah rahmat, tetapi tidak semua yang boleh menerimanya. Allah Ta'ala mengutus para rasul untuk memberi peringatan kepada umat manusia, namun ramai yang menolak. Rasulullah bersabda yang bermaksud, perumpamaan aku dan kamu adalah seperti seorang yang menyalakan api, kemudian serangga dan kupu-kupu mula jatuh ke dalam api itu, sedangkan dia berusaha menghalangnya. Begitu juga aku sedang berusaha menarik kamu menjauhi neraka, tapi kamu terlepas daripada tanganku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dua, kekuasaan Allah Ta'ala terpamer dalam setiap tandanya. Allah Ta'ala menunjukkan tanda-tanda kebesarannya melalui alam dan wahyu, tapi tidak semua mengambil pengajaran. Rasulullah bersabda dengan maksud, sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Juga merujuk kepada surah Ali Imran ayat 190. Yang ketiga, kekayaan adalah amanah bukan hanya untuk diri sendiri. Infak dan sedekah adalah ujian kepada orang kaya untuk menilai keimanan dan ketaatan mereka kepada Allah Ta'ala. Rasulullah bersabda yang bermaksud, tidak akan berganjak kedua-dua kaki seorang hamba pada hari kiamat sehingga dia ditanya tentang 4 perkara. Tentang umurnya, bagaimana dia menghabiskannya, tentang ilmunya, bagaimana dia mengamalkannya, dan tentang hartanya dari mana dia mendapatkannya dan ke mana dia membelanjakannya, dan tentang tubuh badannya bagaimana dia menggunakannya. Diriwayatkan oleh Tirmizi dan Ahmad. Yang keempat, jangan takut miskin kerana bersedekah. Sedekah tidak mengurangkan rezeki, malah menjadi asbab bertambahnya keberkatan. Rasulullah bersabda, bermaksud, sedekah tidak akan mengurangi harta dan Allah Ta'ala tidak menambah kepada seorang hamba yang suka memaafkan, melainkan kemuliaan, dan tidaklah seorang bertawaduk kepada Allah Ta'ala, melainkan dia meninggikannya. Hadis riwayat Muslim. 5. Jangan menginjek janji Allah Ta'ala. Beriman kepada hari kiamat adalah asas akidah. Mengejek janji kiamat adalah tanda kekufuran. Rasulullah bersabda yang bermaksud, seorang lelaki akan terus berada dalam kebaikan selama dia tidak memperolok-olokkan urusan akhirat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang keenam, kiamat akan datang secara tiba-tiba. Tiupan sangkakala akan datang tanpa amaran, mematikan semua makhluk hidup.
Rasulullah bersabda, kiamat tidak akan terjadi melainkan tiba-tiba. Hadis riwayat Muslim. Dan dalam hadis yang lain, Rasulullah bersabda bermaksud, kiamat pasti akan berlaku ketika seseorang sedang membaiki tempat airnya tetapi dia tidak sempat meminumnya. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketujuh, jangan sombong dengan kekayaan dan kuasa dunia. Sifat sombong membawa manusia kepada kehancuran. Rasulullah bersabda dengan maksud, tidak akan masuk syurga orang yang di dalam hatinya terdapat sebesar zarah sifat sombong. Lalu seorang lelaki bertanya, semuanya seseorang suka memakai pakaian yang bagus dan kasut yang bagus, apakah itu sombong? Nabi menjawab, sesungguhnya Allah Ta'ala itu indah dan suka kepada keindahan. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Hadis riwayat Muslim. Alhamdulillah. Jadi itu sebagai pengiktibaran lah yang anda rasa kita semua boleh faham dengan mudah. Jadi marilah sama-sama kita ambil apa nama ni manfaat dan faedah daripada tadabbur kita pada hari ini, dan insya-Allah kita akan sambunglah tadabbur kita pada surah yang akan datang insya-Allah. Wallahu alam. Kembali pada pengurusi kita. Silakan. Jazakumullah kepada semua sahabat yang apa ni sama-sama bertadabbur dan Ustaz yang buat. Khususnya sebagai penghujung sebelum kita soal jawab, Atuk boleh share resolution sikit tak? Dia rajin dia nota Oh, hari ringkasan ni daripada tak Ustaz banyak lah tadi. sebab Ha. buat bolehlah sikit lah. Okey, insyaAllah. Okey Jazakumullah. lah. Tanpa menghamparkan saya baca juga sikit tu je. Tapi tak banyak Alhamdulillah. lah sebab betul dia mabuk sikit. So surah Yasin ni iaitu satu kitab yang diturunkan oleh Allah SWT yang membawa keberkatan kepada siapa yang bacanya. Mentadabbur surah Yasin akan mendapat petunjuk daripada Allah SWT lah. Atau kelebihan untuk tadabbur lah. Ayat ini juga merupakan ayat rahmat dari Allah SWT. Kemudian dengan rahmat Allah SWT kita akan selamat di dunia dan di akhirat insya-Allah. Itu ada masuk sikit mengenai bangsa Quraisy. Bangsa Quraisy juga merupakan bangsa yang disegani Allah Ta'ala. Dia silap pasal ni. Tak apa. Minta ya. Silap. Okey, pemikiran orang kafir hanya berdasarkan kepada rasional. Sebagai contoh, dia kata kalau orang miskin tu, biarlah Allah beri. Kalau miskin, kalau Allah kuasa, bagi makanan lah. Jadi dia fikir secara rasional tapi tak berfikir berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Golongan zindik, yang ini golongan yang berpura pada Islam. Dan yang merupakan juga golongan munafik lah. Anda nanti pas kala ni ada juga hadis mengatakan dua dan ada mengatakan, ada hadis pendapat ulama mengatakan dua, ada yang tiga. Kalau yang kita belajar malam ni tiga. Satu untuk kehancuran, satu tiupan pertama kehancuran alam. Tiupan yang kedua tu mematikan. Yang ni kalau detail lagi, yang ni para malaikat lah, matikan para malaikat. Dan akhir sekali yang dimatikan adalah malaikat Israel sendiri, menarik nyawanya sendiri ya. Dan tiupan yang kedua tu apabila Allah menghidupkan semula malaikat Israel tu, dia untuk tiupan yang ketiga lah, menghidupkan semula. Kemudian ayat 80, 50 pula menceritakan mengenai kiamat lah. Kiamat akan berlaku dengan amat cepat lah. Macam tak sehingga kita tak sempat melakukan apa saja macam tadi yang Haji Syah baca tadi. Dia buat air, buat kolam air, tak sempat minum pun air tu. Kiamat berlaku. Maknanya secara tiba-tiba dan macam sekarang pun dah tanda-tanda kecil kiamat semua sudah ada. Dengan tanda-tanda besar ada lagi. Jadi kita tak perlu lalai lah. Mungkin kita sempat ke, kita tak sempat. Tapi kalau ikut ceritanya, diharap-harap kita tak sempat lah. Kerana untuk menghadapi tipu daya Dajjal, Ya'juj dan Ma'juj itu kita tak mampu. Jadi kita doakan, janganlah kita jadi golongan akhir zaman yang sempat zaman kiamat lah. Better kita mati awal lah. Daripada menghadapi dugaan tu. Tambahlah. Okey, itu Kazak. Kembali kepada Kazak. Okey, insyaAllah seperti biasa. Fasahalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah orang yang tahu kalau kita tak tahu. Jom. Apa ni kunci pintu kepada ilmu juga. Soal dan jawab lah. Kita buka sekejap. Kalau sahabat-sahabat nak kongsi tambah apa ni pengalaman ataupun yang paling penting juga nak bersoal jawab lah. Fadal. Haji Din tak dengar suara ni. Rindu dah. Iden start berkongsi. Aduh. Biasalah dia malam Usrah dia ngantuk. Allah, 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 Allah. Dia datang Melaka apa ni kena karen macam Haji Dino. Dia tak Terus semua doktor. dia tak tidur apa ni tu. Tapi memang ngantuk selalu tiap-tiap usrah ngantuk. Tapi malam ni tak ngantuk. Sebab Awak kau Oh, hebat. semua tu. dia dah kena karen Ha.
elektron terapi. Ha. Oh, elektron terapi Ha. Ustaz, hadis tak akhir tadi bukan ayat Quran ke Ustaz? Inna fi ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Ayat Quran tapi Nabi sebut dalam hadis dia. Masih sebut. Kemudian seruan infak tadi Ustaz bukan kepada orang Islam, kepada orang kafir Ustaz. Yanfiqu apa tadi tu? Ya, sebenarnya untuk semua, termasuk Ah, pada orang apa, untuk semua orang Mekah lah ketika itu. oh, Orang beriman menyahut, tapi puak-puak yang kafir ni mempermainkan tu gitu. Itu termasuk dalam seruan dakwah Nabi lah. Zaman hari ni kita nak ajak apa ni share kalau ada disaster, kalau ada kemalangan dan semua kita ajak semua sekali lah. Orang kafir pun share, tolong Oh, derma dan juga orang Muslim lah. boleh je. Boleh buat itu kan sebab apa ni Islam buat macam tu kan, agama buat macam tu. InsyaAllah. Okey, tak ada apa-apa. Haji Din lah doa. Okay, insyaAllah. Ye. Sudah penutup. Allahu Akbar. Apalah. A'udzubillah minasyaitonir rajim. Al-Fatihah. A'udzubillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi fir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wa muslimat wal mu'minin wa mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub qad ijtama'at ala mahabbatik wal taqat ala ta'atik wa ta'alatik wa Amin. ta'awahadat ala da'matik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik. فوفق اللهم رابط واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأمدها على شهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم آمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Inna wa minkum taqabbal ya karim. Jadi jazakumullah khairan Ustaz dan juga sahabat-sahabat semua. Jadi dalam agama walaupun amalan sedikit berterusan lah, moga-moga kita istiqamah, moga-moga kita apa istimrariyah berterusan lah, dan dawam dan apa ni berterusan lah, mampu hadir dan juga apa ni tadabbur lah Al-Quran insyaallah. Jazakumullah khair. Jadi kita akhiri dengan tasbih kafarah dan surat al-asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Innal ladzina amanu wa amilus Jazakumullah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wadi lama tak dengar cerita. Hari Di Ahad, mana-mana tu dia tengok. hari Ahad biasa dia terbang kan. Balik ke mana. Tapi mungkin pasal Nanti kita mula pukul 9.30. Kalau dekat Sabah tu dah makna pukul 10.30. Jangan tu. ha, Hmm. nanti kita promote lah, cubalah. Dia memang sejam ke depan. Time zone dia lain. Okey, terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam.